Satu kejadian mencuri perhatian orang ramai apabila seorang lelaki berkelakuan aneh dilihat menghalang kenderaan di tengah jalan. Kejadian tersebut dilaporkan berlaku di kawasan Jeti Pulau Ketam, Klang pada 8 November 2025. Dalam rakaman yang tular di media sosial, lelaki berkenaan berdiri di tengah simpang 4 dan bertindak menghalang kenderaan yang ingin melalui kawasan itu. Tindakannya menyebabkan beberapa kenderaan terpaksa berhenti dan menunggu di lokasi berkenaan. Perbuatan lelaki terbabit turut mengakibatkan kesesakan lalu lintas di kawasan persimpangan itu. Keadaan itu menimbulkan kekeliruan serta perhatian orang ramai yang berada di kawasan tersebut. Tiada sebarang maklumat lanjut mengenai tujuan tindakan lelaki berkenaan, namun insiden itu menimbulkan pelbagai reaksi di media sosial.